Mr. Alfa cakap kalau sajat tak baik, Mr. Alfa. Kita jangan babit-babitkan sajat dalam percakapan kita ni ya. Dan you provoke Kak Tam untuk cakap ayat-ayat yang boleh menjatuhkan maruah sajat sebagai seorang manusia. Kak Tam takkan menyertai. Siapa Kak Tam untuk nak menghukum orang tu, hukum wanita? Kejadian Allah ni kita tak tahu rahsia dia. Kita tak boleh kata dia dua alam ke apa ke, tak boleh sayang. Cuba dengar nasihat Kak Tam. Ingat, kita akan ada anak, kita akan ada keturunan. Jangan sampai benda tu nanti berbalik-balik pada diri. Kalau kita nampak satu kekurangan yang berlaku kepada makhluk Allah, terutamanya manusia, kita jangan kecam. Kalau kita tak suka, kita tak boleh betulkan dia, kita diam je sayang. Kerana itulah cara memerangi kejahatan dalam perspektif Islam. Kita nak sebut nama sajat tak ada kat sini. Sangat-sangat buruk apabila kita memperkatakan seseorang yang tak ada dalam ni. Aku baca kisah Bella Astila, YB Said Saddiq tentang Ruhainis. Aku baca dekat media sosial untuk aku belajar perangai manusia. Engkau nak marah sangat dekat Ruhainis tu kacau laki engkau ke? Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah pintu hati umat-umat Islam yang lain untuk mendoakan diriku ini seperti mana aku mendoakan umat Islam yang lain, ya Allah. Kan bagus. Tadi ada orang tanya Kak Tam, dia kata Zizi Kirana bercerai. Kak Tam kata, oh Kak Tam tak kenal Zizi Kirana. Sebenarnya Kak Tam kenal. Dia seorang penyanyi keluaran Akademi Fantasia. Tapi Kak Tam sengaja cakap Kak Tam tak kenal sebab Kak Tam tak nak komen. Kerana Kak Tam nak matikan air je. Sebab Kak Tam tak nak mengulas perceraian orang yang Kak Tam tak tahu duduk perkara yang sebenar. Kalau Kak Tam salah cakap, nanti dia akan mendatangkan fitnah adik-adik semua. Fitnah tu berdosa tahu. Jadi kita jangan suka-suka nak memperkatakan orang. Kau orang, ada di antara anda yang mengecam aku, silakanlah. Cakap, ada aku blok, aku tak blok. Aku benarkan kau mengutuk aku sebebas mana yang kau nak kutuk. Sebenarnya engkau sedang mengutuk diri kau sendiri. Kutukan itu akan menjadi doa yang akan terkena dekat kau balik. Itulah cara Kak Tam menangani. Macam mana Kak Tam dikecam, Kak Tam takkan balas balik. Akan berbalik-balik kepada diri dia. Cara saya menjaga mental health saya very simple. Kalau saya tak suka, saya tinggalkan diam-diam. Silent is golden.